Ni first time ever Cik B beli barang dapur warna pink. Veggie slicer. Ada 16 pieces mata. Ni awak tengok sini. Ni adalah mata-mata dia. Kita nak buka dia ni. Okay. Sesiapa yang peminat-peminat warna pink, awak kena beli. Sebab Cik B memang tak minat warna pink. Tapi Cik B beli warna pink. Sebab saja nak tengok kecomelan warna pink. Macam ni tau. Grup gitu. So tak makan ring. Sedap kita nak slice sayur, slice timun, slice carrot. Tak makan ring, nak tonyoh gitu ke. Ni sebagai pemegang. Kita megel lah carrot ataupun pergi potato, pergi bawang putih. Kita serup gitu. Ni mata dia. Yang ni dadu kecil. Saya nak tahu dia ada nebelah mata pisang. Tengok ni mata-mata pisang. Ni kalau nak peel buah-buah, boleh. Dia punya bekas dia ada penyejat. Geruk slice macam tu. Lepas tu awak buih. Dah awak ambil ni, awak basuh sejak terus dalam ni. Mudah kerja awak. Dalam satu pekerjaan tu banyak perkara boleh siap. Kalau saya nak beli slicer macam Cik B ni, boleh klik biku ni. Dia ada 2 lagi color yang lain, hijau dengan putih tak silap Cik B. Cik B ambil color pink.